Assalamualaikum dan salam madani. Pada hari ini, saya Muhammad Hafiz Syahmi akan berkongsi sebuah buku cerita yang sangat menarik dengan kawan-kawan yang bertajuk Bencana Angin Ribut. Buku ini mengandungi 45 buku surat dan diterbitkan oleh Prisma SDN Sendirian Berhad. Ditulis oleh Safiatul Atika Razali serta dicetak oleh UG Press Sendirian Berhad. Jom saya kongsikan maklumat-maklumat yang menarik yang terdapat di dalam buku ini. Tahukah kawan-kawan mengenai bencana alam, iaitu angin ribut? Angin ribut turut dipanggil sebagai angin taufan, contohnya angin tornado. Di dalam buku ini terdapat banyak maklumat jenis-jenis angin ribut dan sebab-sebab berlakunya bencana angin ribut ini. Seterusnya terdapat juga cara-cara untuk mengatasi angin ribut serta kejadian-kejadian yang pernah berlaku di dunia ini dan banyak lagi. Selain itu, diceritakan juga bahawa angin ribut dapat memberi faedah kepada alam semula jadi jika dikaji semula. Oleh itu, di dalam buku ini, kawan-kawan boleh dapatkan pelbagai informasi